First time lah rasa anxiety tiap bulan. Sebab agent property tak ada basic, dia commission kan. So first time aku rasa anxiety macam tu, takutnya tak ada sale. So time tu Alhamdulillah adalah seorang hamba Allah ni, dia datang, dia offer kat aku. Dia kata dia ni marketer kan. Dia spend ads pun sebulan 30-40 ribu sebulan. Aku macam, aku iklan pun tak pernah buat. Tiba-tiba aku jumpa orang yang spend iklan 30-40 ribu dekat iklan saja kan. Lepas tu aku macam takut lah, aku cakap lah. Aku ingatkan dia nak ajak tong-tong duit iklan kan. Kalau nak run iklan bajet aku 500 je. Lepas tu dia cakap, iklan duit aku. Aku macam lepas tu dia cakap dengan aku macam ni, tak apa Wish, aku kalau aku rugi pun tak apa. Dia cakap aku macam tu kan. Aku lagi terkejut. Bayangkan bulan 1, 2, 3 close pun sebiji, 2 biji, sebiji. Bulan keempat dia run ads. Time tu lah leads aku bersepah. Sehari lead aku dapat 30. Padahal sebelum ni lead aku sehari dalam 1 ke 3 lah.